sesiapa di kalangan manusia, hamba Allah, yang menyebutkan pada tiap-tiap pagi dan pada tiap-tiap petang doa, iaitu bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, dengan nama Allah yang tidak akan dapat memudaratkan dengan nama Allah itu sesuatu pun yang ada di bumi, dan tidak ada sesuatu pun yang ada di langit boleh memudaratkan, dan Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nabi kata baca doa ni 3 kali pagi, 3 kali petang. Ada 2 kelebihan. Yang pertama, tidak ada sesuatu yang dapat memudaratkannya, insya-Allah. Baca tuan-tuan, ada musuh, tuan-tuan ada orang tak suka, tuan-tuan ada keadaan yang tuan-tuan rasa takut nak hadapi keadaan tu, baca. Dan satu lagi, dalam riwayat lain Nabi sebut kelebihan lain, iaitu orang yang baca 3 kali doa ini tidak akan kena menimpanya bala yang mengejut, insya-Allah. Siapa dapat taufik daripada Allah, hidayah daripada Allah, maka dia boleh beramal. Maka pohonlah kepada Allah SWT hidayah dan taufik yang berterusan.